Cuba korang perhatikan kereta masing-masing, ada tak brake cala macam ini? Kalau dah nampak bergalon, cepat-cepat pergi bengkel. Jangan dibiarkan, makin lama makin tipis di serotor ni. Bukan takat tu je tau, brake pun boleh tak ada tau. Inilah punca brake kau bersiul, berdesing, abuk-abuk duduk dekat celah-celah ni. Yang ini permukaan brake pad dia. Nampak tebal, tapi teruk ni. Kenapa dia jadi macam ini? Disebabkan brake pad ni tak berkualiti ataupun brake pad yang murah. Biasaannya brake pad yang murah ni kualiti bahan-bahan dalaman dia ni tak cukup padu. Keras brake pad dia. Bila benda ni yang keras, brake pad ni tak luak-luak. Di serotor yang makan. Tu sebab dia jadi macam ini. Semua benda yang jadi ni ada punca dia. Di serotor dia ni tebal lagi. So kita skim je, kita bagi dia rata balik permukaan depan dengan belakang dia. Brake pad ni kena tukar baru. Tak boleh pakai balik. Lepas ni dah tak ada dah bunyi bersiul, bunyi bergeser, bunyi berdesing tu. Bila kita perhatikan di serotor yang lagi sebelah ni, dia punya makan terlalu dalam. Ini kalau kita skim, di serotor ni terlalu tipis. Itu bahaya. Boleh menyebabkan di serotor ni crack dan mudah gelong. Kita ambil keputusan yang paling selamat. Bagi tahu owner dulu. Dia nak tukar ke dia nak skim je. Tu semua terpulang dekat dia. Kita buat je. Kita ni penasihat. Dapat info. Link dekat bio tu tekan. Video ni jangan lupa share. Assalamualaikum.